Ni dia dah teruk sangat dah. Buat OSU ni. Buka dia pakai congkak tayar. Dia kalau dah teruk, buka dia senang je. Kalau dia ni masih fit lagi, agak memang kena tekan ni sikit lah. Tapi kena jaga-jaga sikit kat sini. Selalu lapik benda. Lapik benda satu, congkak macam tu. Okay, ni nak masuk fork OSU. Ni dah cuci. Ni yang baru. Masuk dulu. Letak rata macam ni. Yang lama ni. Yang lama letak atas. Ketuk. Ketuk sampai yang lama ni rata. Maknanya dia dah masuk habis dah tu. Ngam. Nanti dia ada klip satu. Klip tu tak payah pakai. Bila klip tu pakai, dia karat lagi cepat rosak OSU. Ni okey lah. Klip yang atas ni tak payah pakai. Screen fork ni rapat jarak. Kalau nak keras, yang jarak ni ke dalam macam ni. Kalau standard macam ni. Yang rapat ni ke bawah. Tu standard. Tapi kalau nak keras sikit, yang jarak ni masuk dulu. Macam tu. Tuang minyak ni, besi ni tekan ke bawah sampai habis. Ni habis. Tuang sampai paras besi kerum ni. Betul-betul dia sama paras dengan ni. Ni dah terlebih. Dia sama. Minyak tu mesti sama ni. Di sebelah tu memang kena main macam ni tu. Bagi minyak tu turun habis. Okey, dia sama paras. Minyak sama paras besi fork bila kita tekan ke bawah. Okay, dah siap. Klip dalam ni tak payah pakai. Dia kan ada satu klip tu. Klip tak payah pakai. Terus masuk duct shoe.